Nah, ini kita guna lampu senter. Jadi lampu dia ni lumayan lah. Okey lah, dapat membantu kita kalau pas tempat-tempat gelap macam ni dan jangkauannya tu lumayan jauh juga. Tu ini pokok kelapa, tu sana laut. Ni rumah Abang Arif. Jangan sampai. Tu suara Kak Noi. Jadi ini lampu jarak jauh. Jadi kalau kita lebarkan macam ni, nah gini dah. Dia melebar besar. Jadi kalau kita gini Okeylah, selamat malam untuk seluruh penonton. Semoga sihat selalu, murah rezeki, segala urusan dipermudah. Kalau ada yang sedang sakit dalam menonton video ni, semoga disembuhkan. Kalau ada yang sedang bersedih, semoga digembirakan. Dan malam ni kita nak kasih tengok lampu laklip yang dipasang sama Bang Arif. Jadi kalau siang tu tak nampak. Kalau malam inilah baru nampak. Di sini dah dipasang menyeluruh, cuman lagi dimatikan sengaja. Nanti kita akan tengokkan pas kita dari sana. Kita nak tengokkan lampu laklip di rumah Tok Taib dulu. Di rumah Tok Taib tu dah hidup lampu laklip ni. Ni rumah Wak Dang. Ni lampu laklipnya, cuman dia bisa disetel. Dia banyak setelan. Ini setelan salah satunya ni kawan-kawan. Nanti yang kita cuba yang dekat rumah Bang Arif aja. Alhamdulillah, terima kasih untuk yang menyumbangkan lampu laklip untuk kampung Tok Kamis. Dan malam ni terang bulan tu. Bulan dekat atas. Saya nak matikan lampu ni dulu. Okey. Tak sampai 1000 ni. Apa bang tak sampai 1000? Ini mata ni maksud saya buat dengan Noi tadi tak sampai 1000. Kalau ini yang saya sambung ni 2600 mata. 2600 mata. 2600 mata. Tak saya hitung tadi. Bang, kita nak tengokkan lampu laklip dulu. Jadi okey, jadi kita kasih tengok. Nah, dia ada berapa goyang, bang? Ada apa anu dia? Itu remote-nya mana? Ini ya, untuk yang ini Okey, ni. Bagus yang gitulah. Tegak kan. Ini kalau tak salah ni ada masa dia ni. Oh, ni ada masa dia. Masa nanti dia anu balik. Kan? Ini yang kedua. Boleh tekan lagi bang? Boleh. Ini cepat dia. Ini cepat dah Kalau tak salah ini aja, habis tu habis lah. Okey. Ini tak berkedip langsung. Ini gini aja. Coba bang kasih yang kedip-kedip laju-laju semua bang Semua. Semua. Karena di situ ada 3 remote. Mati juga. Mati juga. Tu. Saya nak keliling. Yang ini. Betul. Satu lagi. Dari sedap buat pemain Laju dia. Dia beda agak beda. Samalah. Sama. Okey. Ini mata untuk muda. Untuk penonton kita akan tengokkan dari sini. Ni
lampu laklep, saya akan ke belakang dulu. Nah, ni sudah keliling. Ini jadi kita raya ni. Ha, tu. Oh, jadi di sini ini beda kerana di sini harus dipencet lagi. Sini ada remote-nya. Jadi sini yang cepat. Jadi kalau kita nak cepatkan, ini kita mesti kena tekan remote-nya lagi. Nah, ini dia. Okey, kita akan tengok lagi dari sebelah sini. Ni jadi betul raya ni. Jadi bang. Pokoknya ini dah pasti jadilah. Dah pasti jadi. Okey, ni kalau dari depan. Nah. Kita tengok dari samping. Ini lagi ada yang tak hidup tu 3 biji. Ha? Kenapa sebab? Tahu. 3 biji. Tahu tu yang dekat Resplang. Oh, ini dah beda remote lagi bang Beda remote. Beda remote. Tu dah. Bagus yang tadi. Nah, ini. Sampai di sini. Jadi di rumah Tok Taib juga dipasang satu. Coba saya tengok belakang. Belakang ni ada lampu putih, jadi udah terang. Dan tu ada suara gelombang atau suara ombak kawan-kawan. Tu. Bersih. Kawasan ni bersih. Jauh. Dia ada warna kuning bang. Warna kuning, tekan lama. Ini warna putih, dia tekan lama. Tu warna kuning. Ngeri lah. Bagus putih lah ya. Ngeri. Macam filem-filem mana tu? Keluar tu. Ini, uka-uka. Kalau saudara saya kan tidak, putih langsung. Putih. Boleh nanti saya buatkan Buatkan apa? sekampang. Apa tu? Untuk julu udang. Boleh lah. Dan Mana? dalam rumah lampu warna kuning. Kuning. Jadi suasana dia di sini beda, masuk ruangan tengah beda. Ni lampu dia kuning ni. Tu satu kuning. Itu wadang tu kuning tu bang Ya kuning. Dari atas drone cantik. Ya. Tontonlah nanti. Kalau dah tampil video dia. Jadi ni bila lagi nak tidur bang? Ni. Belum lah. Sekarang dah jam berapa ni? Dah jam. Dah jam dekat jam 11 agak. 9 ni sah. 9? Lewat. Mana ada? Habis tarawih je kami jam 9. 11. 11 ada agak. Belah. Lebih senang kerja malam bang kalau jaring ni fokus. Ya, kerana kita bisa Siang panas Siang ni, panas. tak dapat duduk. bisa minum kita, bisa ngopi. Bisa ngopi, bisa makan makan. Bisa makan pemakan. Tak dapat Kalau- duduk kalau siang kat sini. Tempat duduk lagi pun beruap panas. Panas Buat betul. panas, Tak ada angin. Di kampung hujung dompa, dua tubuh tua tinggal di rumah rebut. Namanya Tok Kamis dan Tok Tai. Dunia sepi tapi akhirnya tak dilupakan. Dulu aku gagah melangkah sawah, kini tongkat jadi sahabat setia. Rumahku rebang, dinding pun retak, tapi masih juga ku panggil rumah kita.
Adikku Taib dah lama tak kuat. Jatuh pun kami tiada siapa nampak. Anak saudara entah kemana, yang datang cuma angin dan semak. Namun Tuhan kirimkan mata yang melihat, satu kamera kecil, satu suara peduli, dan dari sandal jepit kasih mengalir. Rumah pun berdinding, dapur pun berapi. Tak kaya, tak mewah, tapi maruah tua ini kembali. Okeylah, untuk penonton kita dah tengokkan lampu lap-lip rumah Bang Arif. Kan banyak penonton tanya lap-lip kan? Ni dah ada lap-lip ni, kita dah Tayang ya. dah kita tunjukkan kan. Siang mana nampak kan Oi? Siang tak nampak, malam. Dia nak kena malam. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang belikan lampu lap-lip. Jadi mungkin video kita malam ni sampai di sini dulu. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.